Harga rumah baharu di Sabah dijangka meningkat antara 15 hingga 30% susulan tekanan kos yang semakin meningkat. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah atau Syareda, Datuk Johnny Wong Chen Yi berkata kenaikan harga bahan api dan bahan binaan utama menjadi punca utama. Cat misalnya naik sehingga 100%, manakala paip PVC meningkat antara 40 hingga 60%. Beliau berkata gabungan peningkatan harga diesel tidak bersubsidi serta kenaikan mendadak harga bahan binaan utama dijangka meningkatkan kos keseluruhan pembangunan yang akhirnya akan diterjemahkan kepada harga jualan rumah yang lebih tinggi. Selain itu, kesesakan di Pelabuhan Sepanggar Bay turut menekan rantaian bekalan kerana 70% bahan binaan di Sabah diimport dari luar negara atau semenanjung Malaysia. Dengan kerja pembinaan merangkumi 60% kos pembangunan, kenaikan ini dijangka melonjakkan kos projek keseluruhan sehingga 20 hingga 30%.